Okay, sambutan pengunjung dekat sini saya boleh cakap first dia macam biasa je, first day. Tapi belah maghrib, sambutan dia sangat-sangat luar biasa. And then hari kedua, hari ketiga, saya boleh cakapkan dia punya crowd non-stop. Pernah, memang pernah dengar lah sebelum ni. Pernah dengar. Nah, Pernah. kat media sosial, TikTok. Biasa dalam radio, lepas tu kat TV je. Media sosial pun ada jugalah. Dekat Facebook, dekat TV lah. Media sosial lah banyak. Banyak kat televisyen dengan sosial media lah. Basically kempen beli barangan Malaysia ni kita nak support usahawan lokal lah, barang tempatan kan. Orang-orang kita usahawan kecil macam tu. Okay lah, sebab harga dia pun tak adalah mahal sangat. Lepas tu dia punya quality pun setanding lah dengan yang barang yang luar punya tu. So siapa lagi nak support kalau bukan kita. And then barang-barang dia berkualiti. So kita kena pandai pilih lah. So banyak yang berkualiti di pasaran. Mudah didapati juga. Sebab kita ada online semua. So mudah nak dapat. Yang pastinya buatan Malaysia, produk kita betul lah halal kan. Yang produk luar kita tak pasti lagi. Masa Bagi saya produk tempatan yang sekarang ni boleh bertanding lah dengan produk luar antarabangsa semua. Dari segi affordable, quality semua pun bagus sangat. So kita memang support produk lokal lah. Barangan Malaysia lagi murah lah daripada barangan-barangan import. Dia punya kualiti lebih kurang sama je. Tanding dengan barang berjenama. Bagi saya penting lah kita support usahawan kecil kita. Sebab kalau bukan kita support, siapa lagi yang nak support? Jadi sama-sama bila kita dapat naikkan ekonomi, dapat tambah lah semua peningkatan semua dalam negara. Itu kelebihan kita. Kelebihan kita, korang boleh dapat 10% off dekat Zeus Outlet. And then korang dapat lifetime seumur hidup korang. And then sehari korang boleh redeem 2 kali dekat Zeus Outlet kita orang. Itu antara yang kelebihan kita orang. Bagi saya memang perlu diteruskan. Kita dapat support daripada kita punya community. Dan setiap tahun memang perlu diteruskan. Beli lokal. Jom beli lokal. Jom beli lokal. Jom support lokal. Support lokal.